pada suatu karya rayau di Segamat untuk menuju ke Bekuk. Untuk Bekuk ke Paloh tu aku pilih laluan yang 37 minit tu. Tapi sebenarnya laluan tu tak boleh pakai. Tengok. Okay, aku tak pasti kenapa maps dia memang tunjuk. 2 kali aku check memang dia tunjuk jalan ni. Tapi kalau ikut pada security ni, ada satu jalan lagi belah sana untuk menuju ke Paloh. Oh, tapi betul map memang tunjuk sini. Aduh. Habis kalau saya nak ikut ni tak boleh? Tak ada, tak jalan. Oh, memang tak jalan? Okey, Bekuk ni memang bandar lama lah. Kira macam bandar terpencil. Okey, ni bangunan asal dia. Memang dia terbuat pada kayu 2 tingkat. Bangunan kayu 2 tingkat. Okey, so jalan ni memang jalan off-road lah. Okey lah. Nasib baik lah motor ni boleh handle. Okey, aku ikut laluan ni menuju ke Paloh. Tak sangka dah pula aku jalan off-road. Jadi menurut sumber ada orang tempatan, laluan ni boleh terus menuju ke Paloh. Okey, aku tunggu motor ke kereta ke, tanya dulu. Yang jalan ni boleh pergi Paloh kan? Boleh? Okey, baik, terima kasih. Okay, jom kita follow. Di Paloh depan. Di Paloh. Boleh masuk? Nak pergi Mersing ni. Dia bagi jalan belakang tu. Memang kita orang ikut sini lah. Tak, mana boleh. Biasa boleh. Assalamualaikum. Nak ke Paloh bang? Okey, baik. Terima kasih. Kenderaan kereta pun ikut jalan ni pasal memang dekat banyak tu. Dekat 5-6 kali ganda jarak tu. Daripada aku jam tak tentu arah, biar aku tanya orang. Aku rasa yang ni kali keempat aku bertanya pada penduduk lokal ni. Ni depan terus boleh? Ini memang terus kita sana kona. Lagi sana ada satu jambatan tahu. Supaya ini jambatan. Jambatan? Bukan sini tahu, sana ada satu jambatan. Ini memang terus pergi. Tapi ikut ni jalan? Salah ini yang macam. Ini depan? Satu ke kona lah. Oh, satu kona. Sampai sana ada ini sungai juga lah. Okey. Dia satu ada yang mau tanda lalu terus pergi. Oh, okey, baik. Ya. Okey, thank you. Alhamdulillah, akhirnya aku keluar daripada Felda yang aku pun tak tahu Felda apa benda ni. Okey, alhamdulillah aku dah mula masuk ke jalan yang besar dan menuju ke Paloh. Okey, tapi adalah sikit-sikit off-road, tapi jalan ni jalan simen sampai ke bandar Paloh. Bandar Paloh pun kecil je sebenarnya. Okey, aku sebenarnya dari Paloh aku nak sampai ke Mersing dah. Okey, so yang ni dah kira bandar Mersing dah ni. Okey, alhamdulillah aku sampai Mersing lebih kurang dalam jam 3 lebih macam tu lah. So aku nak pergi cari makan dulu.